Mak, sampai bila kita nak makan macam ni? Syamil tengok orang lain ada lauk, ada ayam, ada ikan. Syahmi, hidup ni bukan tentang hari ini saja. Selagi kita mampu berusaha, kuat, sabar, Allah akan menolong kita. Tapi Syamil nak tolong mak ayah. Syamil tak nak mak penat selalu. Syamil, ayah tak minta harta. Ayah cuma nak kamu ada ilmu dan kemahiran. Bila kamu ada ilmu dan kemahiran, kamu tak perlulah bergantung pada sesiapa. Betul kata ayah kamu tu. Mak sanggup bergadai nyawa asalkan kamu berjaya. Kalau macam tu, Syamil berjanji Syamil akan belajar bersungguh-sungguh. Meskipun kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu tatkala kau lakukan lagu sedih. Perjalanan hidupmu ditinggal kekasihmu. Wah Syami, makeup untuk awak ni kemas. Fotografer awak pun cantik. Pandailah awak buat kerja. Terima kasih Prof. Saya akan cuba yang terbaik untuk subjek ni supaya saya mudah belajar. Aku kagumlah dengan kau. Dari awal sampai sekarang, konsisten je buat kerja. Lukisan cantik macam mana pun tak ada modal, tak pergi jauh juga. Kau ni Zara, tak baik dah macam tu. Kita ni as kawan yang baik, kena dah support each other. Modal boleh dicari, tapi kalau kemahiran dari sekeliling kalau tak dibina dari sekarang, rugi nanti. Betul tu Syami, awak ni memang pemikiran usahawan. Industri kreatif bukan sekadar seni, tapi cara kita menyusun strategi. Syami, cepatnya awak main dalam bab ni. Apa tu mesin pencetakan tu awak dah pandai guna belum? Terima kasih bos. Saya dah banyak belajar tentang ilmu desain di sini. Secara tak langsung saya dah pandai menguruskan tempahan dan pelanggan. Kalau semua pekerja macam kau ni kan, senanglah aku nak urus. Aku bangga dengan kau yang ada sampai tahap ni. Aku harap kau tak berkuasa tau. Terima kasih Mira. Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Aiban, menu nampak. Abang masih simpan bantuan Mara RM3,000. Walau tak usah mana pun, insyaAllah dengan bantuan tu cukuplah untuk buka perniagaan kecil-kecilan. Kenapa Abang rasa yakin sangat nak buka syarikat sendiri? Rasa sebab apa sayang? Saya tengok banyak peluang. Ramai usahawan kecil yang perlukan servis, printing dan design. Mereka perlukan servis yang berkualiti, yang jujur dan harga pun kenalah berpatutan. Kalau awak yakin dan tekad, saya akan sentiasa sokong awak. Yang abang nak namakan syarikat kita Hantu Design dan Printing. Kita mulakan secara kecilan dahulu. Lepas tu nanti bila dah banyak tempahan, kita akan tingkatkan satu persatu. Abang okey ke? Saya nampak abang masih ada masalah je ke belakangan ni? Sebenarnya ada. Semenjak kedai printing yang baru buka di sebelah tu, order kita makin kurang lah. Lah Abang, tu bukan masalah, tu cabaran. Abang ada apa perancangan ke? Sebenarnya ada. Abang nak tingkatkan lagi promosi barangan kita di laman sosial. Dengan cara ni, kita dapat tingkatkan lagi kepercayaan pelanggan dan pelanggan. Betul tu kan? Persaingan sihat mampu menjadikan syarikat lebih kuat. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak ku gagal melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh
tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira, genggam semangat juara. Abah dah buktikan yang Abah mampu mendirikan syarikat Antu Design and Printing. Dari tiada apa dan sekarang saya ada segalanya. Sekarang saya mampu untuk menanggung keluarga saya. Yeah, you could be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his